Ikan duyung tu dia tak sempat nak patah balik. Ikan duyung naik darat. Okey. Dan ikan duyung naik darat tu, masa tu orang tak tahu kata ikan duyung tu naik darat. Sampailah dia menjerit. Bila dia menjerit tu, dengar tu orang menjerit lah, macam orang menjerit lah kan. Menjerit tu bunyi macam duduk teriak ni. Jadi orang cari lah. Bila cari-cari tu nampak duyung tu apa panggil dia dia macam kena pukat, dia macam tersangkut dekat celah-celah kayu. Lepas tu dia macam ada pukat sedikit. Okey. Dia celah batu ni tu lah. Celah batu lah. Dan isteri aku masa tu dia dalam lebih kurang 5 ke 6 tahun masa tu. Dia pergi tengok lah. Dia pergi tengok dan dia muka tu dia nampak macam cengkung. Muka dia tu cengkung betul. Lepas tu mata dia ke dalam.